3 tips persediaan untuk ujian Maths. Okey guys, pada 21 April 2025 hari tu korang boleh semak dah di imaths.mohe.gov.my untuk mereka yang mohon kos pendidikan. Jadi pada 28 April hingga 9 Mei ini korang akan bermulanya exam iMaths. Baiklah, ramai yang dah tekan link ini dah buat permohonan untuk tiket exam. Tiket exam itu akan di-emailkan secara berperingkat sebab ramai tanya cikgu kenapa saya tak dapat lagi tiket ini. Tiket untuk exam itu dia akan email secara berperingkat. Jadi pastikanlah kamu tekan dulu, nanti dia akan hantar kemudian. Tips yang pertama, kamu kena uruskanlah sebaik mungkin masa, bila tarikh exam dan juga hari apa kamu exam. Dalam tiket tu nanti dia akan bagi dan kamu kena masuk secara dalam talian. Bila sebut iMaths, ujian untuk mengukur sama ada kamu layak menjadi seorang cikgu ataupun tidak. Exam ini katalah dia mula pukul 9. Contoh, setiap orang dia akan dapat masa yang berbeza. Jadi pastikanlah kalau pukul 9 kamu masuk pada pukul 9. Sebab dia punya tempoh tak lama, dalam 1 jam saja. Kalau kamu masuk katalah pukul 9, kamu masuk pukul 9.30, maka kamu akan kehilangan 30 minit. Jam itu akan berdetik, mula pukul 9 lah. Jadi pastikan yang pertama, kamu uruskan sebaik mungkin pada tarikh tersebut. Kalau kamu bekerja, pastikan kamu cuti ataupun kamu ada masa dalam tempoh sejam hingga 2 jam untuk kamu fokus menjawab exam. Sebab cikgu tahu ramai yang tengah bekerja, kadang-kadang bangun lewat ke apa semua, pastikan kamu urus diri dan masa yang ditetapkan. Yang kedua, dalam menjawab ujian Maths ini, ada 300 soalan. Soalan dia senang je, ya ataupun tidak je. Tetapi soalan ini penuh dengan perangkap-perangkap. Sebab dia nak menguji sama ada, adakah korang betul-betul bersedia untuk menjadi seorang guru. Dia akan tengok 4 perkara. Yang pertama dari segi personality, sifat diri kamu. Adakah sifat diri kamu sesuai menjadi seorang guru? Yang kedua, dia akan tengok sama ada korang minat betul-betul tak menjadi cikgu. Yang ketiga, dia nak tengok sama ada korang ni ada integriti ataupun tidak. Dan yang terakhir, sejauh mana kamu mampu menguruskan emosi dengan baik. Jadi dalam soalan-soalan itu ketika kamu menjawab, pastikan kamu konsisten. Kalau dia tanya, adakah kamu suka bekerja secara berkumpulan? Kamu pun jawab, tidak. Soalan yang berikutnya, saya tidak suka bekerja secara berkumpulan. Kamu jawab, ya. Tengok, kena konsisten untuk item-item yang dia tanya. Yang ketiga pula, pastikanlah kamu jawab secara jujur. Bila kamu tidak jujur dalam menjawab, kamu menipu dalam menjawab, sebab cikgu tengok ada konten-konten yang mengajar untuk menipu dalam ujian Maths, maka kamu akan terperangkap dengan satu bentuk soalan yang kita panggil sebagai item penipuan ataupun skala Likert skill. Jadi jawablah secara jujur, menggambarkan ciri-ciri personaliti diri kamu supaya kamu tidak terperangkap dengan jawapan kamu sendiri. Itu saja. Nak tahu info lebih lanjut, jangan lupa follow cikgu dan pastikan kamu ikut 3 tips iMaths dari cikgu.